fa inna fis sahuri barakah ataupun fa inna fis suhuri barakah. Ada pada perbuatan bersahur itu ada keberkatan, ataupun pada makanan bersahur itu ada keberkatan. Walaupun seteguk air dengan niat untuk bersahur, ikut sunnah Nabi, mengambil dan menagih barakah daripada Allah Jalla Jalaluh yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi tahu ke ahli keluarga, minta yang tu, Allah bagi insya-Allah. Ayah-ayah yang berani, ayah-ayah yang ada maruah, yang ada iman, panggil anak-anak tiap-tiap hari tanya, tengok muka dia, tanya puasa dah hari ni. Walaupun dia umur 17, walaupun dia umur 18, panggil duduk depan, tengok muka dia, dia tengok muka kita, puasa dah hari ni. Tak payah paksa dia, tak payah garang-garang, tanya aja. Ada kesan dia tuan-tuan, insya-Allah ada kesan dia. Dia tak puasa hari pertama, dia tak puasa hari ketiga, dia tak puasa hari keempat, insya-Allah lepas tu dia akan puasa. Kena tanya. Kita sebab kita buat tak heran, bangun sahur pun tidak, satgi buka puasa kita panggil masuk, alhamdulillah puasa.